which is L, and 4 positions of antinodes measured from one end for the second overtone. So kita cari L dulu. Since awak dah ada fundamental frequency and this is open pipe, jadi untuk open pipe awak boleh guna dia punya formula for frequency, which is Fn equal to Nv over 2L. Then substitute fundamental frequency awak 500. Jadi kalau fundamental frequency N is equal to 1, V is 330. Divide by 2 times by the length. So length awak akan dapat 0.33 meter. Okay, lepas tu untuk 4 positions of antinode ni sebenarnya awak just lukis je open pipe. Okay, awak kena tunjukkan kedudukan antinode awak daripada hujung. Sekarang ni kalau second overtone, awak kena faham second overtone adalah third harmonic untuk open pipe sebab open pipe dia buat all harmonic. Kalau close pipe lain kena hafal balik benda-benda tu lah. Kita tahu sekarang N sama dengan 3, jadi awak kena lukis standing wave pattern untuk third harmonic. So kalau N sama dengan 1 untuk open pipe, lukisan dia adalah 1 jam pasir je. Jadi sekarang kalau kita ada N sama dengan 3, maksudnya kita kena ada 3 jam pasir atau 3x. So lukislah. Alah, tak cukup pula. Ish. Oh, betul. 1, 2, 3 untuk third harmonic. Okay, and then label your node and antinode. So, ni antinode, node, antinode, node, antinode, node, antinode. Lepas tu, dia nak daripada position daripada one end. So, contoh saya start daripada belah kiri. Jadi, belah kiri ni saya akan namakan sebagai 0 meter. Jadi position of antinode saya yang pertama adalah dekat 0 meter. Okay, next antinode adalah dekat sini. So sekarang saya kena cari jarak antinode daripada 0 ni berapa. Awak ada 2 method untuk dapatkan jarak dari sini ke sini. Kita tahu panjang L0.33 ni adalah panjang pipe tu. Ni 0.33 meter. Jadi awak boleh je, awak nampak kita ada 3 bahagian ni. So awak boleh je 0.3 bahagi 3. Dapatlah panjang kat sini berapa? Iaitu 0.11 meter. Okay, jadi saya tunjuk kat awak. So next is 0.11 meter. Lepas tu dari sini ke sini pula adalah 0.11 kali 2. So akan jadi 0.22. And then last kali position antinode yang terakhir. Dia nak 4 position Ni 1, 2, 3, 4. So position antinode yang terakhir mestilah sama dengan panjang pipe tu 0.33 meter. So dapatlah kita sekarang.